Hai, selamat kembali bersama saya untuk tutorial pada kali ini. Okey, kali ini saya ingin menunjukkan juga apakah itu Windows 8, iaitu Windows yang baru yang akan keluar selepas Windows 7, yang akan keluar selepas Windows 7. Okey, sekarang ramai yang gunakan Windows 7 kan, lepas tu akan wujudlah Windows 8 yang akan muncul lebih dalam tahun 2012. Okey, sebelum itu saya akan tunjukkan apakah itu Windows 8. Okey, saya sudah install Windows 8 ke dalam saya punya VMware ini. So, ini ada Windows 8, mungkin nampak seperti biasa saja, nampak macam sama kan. Okey, saya akan tunjukkan apakah perbezaan antara Windows 8 dan juga Windows 7 yang anda gunakan sekarang ini. Okey, untuk anda download ya. Sebenarnya Windows 8 ni lah sekarang ialah dalam beta version. Okey, Windows ataupun Microsoft sudah memberi secara percuma untuk anda gunakan, untuk anda test sampai pengsan ya. Itulah dia. Ada dua version untuk Windows 8. Okey, Windows ataupun dikenali sekarang ni Windows Developer Preview Download Preview. Kerana ialah beta version, so dia tak ada lagi official Windows 8 ataupun full version of Windows 8. Okey, sekarang hanya ada yang beta version sahaja. Okey, ada dua pilihan yang anda boleh download, iaitu 64-bit dan juga 32-bit. Okey, ada dua itu. Anda boleh download mana sukalah. Anda want to download itu 64-bit, the size is 4.8 GB. If you want to download the 32-bit version, you can download 2.8 GB. Itu terpulang kepada anda semua di luar sana lah, nak guna 64-bit ke 32-bit ke, lantak engkau lah nak guna mana satu kan. Okey, jangan bibir banyak lagi. Okey, apakah requirement yang perlu anda ada untuk running ini Windows 8? Okey, 1 GHz of fast 32-bit kan. Maksudnya prosesor 1 GB ke atas lah. Okey, RAM pula ialah paling kurang untuk 32-bit adalah 1 GB atau 1 GB. Untuk 64-bit adalah 2 GB. Paling kurang adalah 2 GB. Okey, hard disk space untuk install 60GB atau 16GB untuk 32-bit. Untuk 64-bit lah 20GB. Paling kurang tu tau. Okey, dan dari X9 grafik ni, jika anda ada graphic card, ialah dari X9 lagi bagus lah kan. Lantak kau lah nak guna apa pun, built-in pun boleh, tak kisah. Okey, tekin everything semua jelas sendiri. Okey, apakah itu perbezaan? Apakah perbezaan Windows 8 juga Windows 7? Okey, nampak macam biasa je kan. Jika anda tekan button Windows di sini, tekan start, anda akan ke sini, iaitu inilah nama dia Metro Desktop. Okay, jika anda on saja anda punya ataupun anda boot saja PC anda yang sudah install Windows 8, dia akan terus masuk ke sini, bukan ke desktop ini ya. Dia akan masuk ke dalam ini, iaitu ini yang dinamakan ialah Metro Desktop ya tuan. Saya tahu kenapa Metro Desktop, pasal ni dah namanya Metro Desktop yang sudah diberikan oleh nama sudah diberikan oleh Microsoft, so saya panggil saja Metro Desktop. Okey, sebenarnya ikon-ikon ni anda boleh gerak-gerak lah kan. Nak pindah-pindah pun boleh. Suka tingkau lah nak tak mana, tak sini ke, nak sini kan. Dia macam tersusun sikit lah, jadi saya susun sikit bagi lawa. Okey, inilah default icon yang ada di dalam Metro Desktop. Okey, Internet Explorer, just tekan saja di sini. Okey, dia akan masuk anda punya Internet Explorer, dan anda boleh back semula biasa kan, back semula di sini. Okey, untuk back ke dalam ke anda punya Metro Desktop, anda haruslah tekan button Windows di keyboard anda. Okey, jika anda lihat sekarang antara control dan alternate tu, tengah-tengah tu ada macam bendera tu kan. Okey, anda boleh tekan button tu, dia akan kembali ke Metro Desktop. Okey, untuk anda masuk ke desktop anda semula, anda boleh tekan di sini, itu ada gambar desktop sini, tekan saja dan dia akan kembali ke desktop normal yang selalu kita gunakan dalam Windows 7, Windows XP kan, serupa kan, ada jam, ada button start ni, everything kat sini, ada desktop kan. Okey, untuk kembali ke anda punya Metro Desktop, just tekan saja gambar bendera di bawah ini dan masuk semula ke Metro Desktop. Okey, saya di sini saya ingin menunjukkan menunjukkan sedikit ikon-ikon yang ada ataupun default ikon yang sudah diberikan oleh Microsoft atau Windows. Okey, ini untuk Explorer. Okey, store ni adalah kedai, I don't know apa benda dijual, tapi store ni still tak function lagi kerana kita gunakan beta version. So dia akan tulis di sini, coming soon, Windows Store isn't available in Windows Developer Preview. Maksudnya tak adalah, kita boleh tengok saja macam ni kan. Lepas tu tak boleh buat apa. Okey, tekan balik anda punya keyboard, button Windows di keyboard anda, dia akan kembali ke Metro Desktop ini yang berwarna hijau. Okey, tak tahulah, mungkin lepas ni benda ni akan boleh berubah kan. Ada team, I don't know, because benda ni tak ada function untuk kita ubah. Maybe saya pun tak jumpa ke, tak tahulah kan. Okey, inilah stock. Okey, inilah anda punya stock. Jika anda engineer suka tengok stock, market, everything, anda boleh masuk di sini. Okey, itulah stock. Okey, untuk inilah game, so saya akan kesini Windows Explorer. Inilah Windows Explorer yang ada di Windows 7, Windows XP, Windows ME, mana saja ada Windows Explorer. Tekan saja Windows Explorer, dia akan kembali ke sini. Tu dia, anda nampak dia kembali video music purchase. Ini macam my document lah, anda boleh segi document di sini semua, everything semua ada kat sini. Okey, pangkas saja di sini. Masuk balik ke Metro Desktop. Okey, control panel ya, sebenarnya control panel ni agak berbeza dari Windows 8 kan. Dia agak nampak lawa gitu. Okey, control panel.
Okey, di sini saya akan tunjukkan personalize, ada users, wireless, notification, privacy, generators, banyak itu kan. Bisa scroll ke bawah situ. Okey, untuk ini, untuk gambar ni sebenarnya bukan untuk anda punya wallpaper desktop bukan. Ini adalah untuk lock screen anda. Jika anda lock akan keluar gambar seperti ini. Okey, kalian senang boleh bawah sini ya. Jika browse, anda mungkin boleh pilih apa-apa saja gambar yang anda mahu kan. Tapi saya tak ada, so saya just cancel saja. Okey, anda pilih mana-mana saja di sini. Mungkin saya nak tak gambar apa ke, gambar jalan ni kan. Nampak lawa gitu. Okey, jika saya sudah pilih ini, saya nak kembali semula ke Metro Desktop. Saya nak log off ataupun nak lock saya punya Windows 8 ni. Okey, dia akan wujud di mana? Okey, tekan saja di sini. Inilah akaun saya. Tekan saja di sini dan tekan lock. Okey, anda akan nampak kita tadi gambar jalan ni kan, gambar road yang ada bangunan, everything semua kat sini. Inilah benda yang saya pilih tadi dan dia akan keluar seperti inilah kan log. Dia pukul berapa? 9.36 malam, Friday, September 23rd kan. Okey, nak back semula, tekan saja enter. Dan masuk semula ke Metro Desktop. Okey, itulah control panel. Okey, kita kembali semua ke control panel. Okey, inilah untuk lock screen anda. Okey, user time inilah picture anda lah. Anda nak letak gambar anda sendiri ke, gambar jiran anda ke, kucing anda ke, apa-apa saja boleh. Okey, users ni lah, change your account or add new one. Macam sama juga seperti anda punya Windows 7, biasa semua baby pula. Semua serupa. Okey, anda boleh create password, everything semua di sini. Okey, wireless jika anda melakukan wireless, okey anda boleh set wireless semua di sini lah, notification. Okey, ni nak on ke nak off ke, suka hati kau lah kan. Okay, privacy pun sama, boleh nak on nak off, general. Okay, touch keyboard. Okay, di sini pun rasa saya duduk di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia, saya pilih Kuala Lumpur and Singapore. Okay, dan search ini ni pun saya tak cek sangat apa pandai lah, kau cek sendiri. Okay, share, send, easy, that devices. Okay, devices ni lah macam maknanya printer and everything. Okay, home group jika ada setup untuk network. Okay, Windows update, of course Windows update kan. Jika anda ada original software of Microsoft, anda boleh update daily. Okay, untuk kembali semula ke control panel yang asal seperti yang kita nampak seperti di Windows 7 atau Windows 8, Windows 8 pula, ke Windows XP, anda boleh masuk ke more settings. Okay, dengan kembali ke sini yang seperti anda akan nampak selalu yang anda nampak di Windows 7 kan. Ini adalah bentuk-bentuknya. Dia punya icon hampir sama saja dengan Windows 7. Anda masuk ke program and features. Okay, ni sorry sakit pula perut. Okay, anda boleh nampak sini. Okay, macam-macam saja VMware Tools ni saya install lah. Okay, inilah biasa nampak di Windows 7. Di Windows 8 pun serupa juga untuk nak uninstall ataupun install program. Okay, untuk lain dia apakah? Okay, sistem. Okay, ini sistem iaitu anda punya PC lah, hardware specification anda punya hardware PC. Dia akan nampak sini sama saja seperti Windows 7 juga. Okay, tak tahulah mungkin lepas ini berubah, I don't know. Tapi sekarang ni untuk Windows 8, untuk Windows Develop Preview dia adalah sama dengan Windows 7. Okay, back. Okay, lain adalah sama sajalah. Okay, untuk sound. Okay, untuk sound ataupun bunyi untuk bunyi Windows 8 ni, bunyi dia sama saja dengan Windows macam lagu lah Windows 7 kan, serupa saja. Okay, untuk anda tahu beza dia sama tidak, anda boleh pergi ke sini, manakah itu. Okay, Windows log on. Okay, yang sama log off. Okay, serupa. So maksudnya dia hampir serupa. Tak tahulah lepas ni mungkin berubah apa, I don't know. Okay, inilah dia control panel yang selalu nampak. Itu klasik control panel lah, dari dulu sampai sama saja bentuknya. Okay, kita kembali semula ke Metro Desktop. Tekan saja button ini. Oh, kenapa tu? Oh, dia sakit sikit. Oh, lambat sikit. Okey. Tu dia tadi control panel. Okey, yang lain-lain ialah ni game-game pun game ni game. Okey, ini sama. Kalau semua sini pula. Okey, sebenarnya. Okey, untuk yang ini adalah socialite. Socialite ni adalah untuk anda login Facebook anda. Itu dia Facebook anda. Mungkin sebelum ni tak ada software kan. Okay, Windows tak ada software untuk ini, untuk login apa saja Facebook kan. So sekarang ni untuk Windows 8 Microsoft sudah bagi socialite untuk anda login Facebook. Login saja di sini dan anda boleh surfing anda punya akaun Facebook. Nak post itu, nak post ni, nak letak gambar, everything semua boleh kat sini. Okay, inilah untuk Facebook. Okay, kita close balik dan tekan balik button Windows di keyboard anda. Dia akan kembali ke Metro Desktop. Okay, yang ini adalah apakah ini? Okay, yang ini adalah untuk news. News. Ini adalah untuk Twitter anda. Jika sekarang anda boleh guna Twitter deck kan, untuk anda punya Twitter, nak tweet ni macam-macam tweet lah, sampai anda tak boleh nak tweet sampai kena block kan kata orang tu. Okay, lah, ini adalah untuk Twitter anda. Mungkin pasti tak nak install software lain lah kan. Anda boleh just guna ini saja. Boleh
login dan boleh guna seperti biasalah. Okay, ini untuk Twitter anda, Twitterama. Itu dia awal. Okay, yang ini pula untuk anda punya weather kan, weather ataupun cuaca dalam bahasa Melajunya, cuaca. Okay, dia akan catering. So, maksudnya inilah online di dalam internet sebenarnya. Benda-benda ni adalah generate daripada internet. Jika ada internet, dia akan update automatically lah ikut suasana ataupun cuaca yang berada di apa yang anda sudah set lah kan. Kita sudah set di Kuala Lumpur. So sekarang ni dia agak mendung jadinya. Gambar belakang pun mendung. Jika waktu pagi dia akan gambar waktu pagi. Jika waktu petang dia akan waktu petang juga. Kalau hujan dia akan gambar hujan di sini. So dia agak lawa lah kan. Jika anda mungkin PC anda agak low sikit, dia akan lagging. So saya sudah cuba di laptop saya, dia memang kaku-kaku yang agak teruk lah sebenarnya. Okey, kita kembali semula ke Metro Desktop. Okey, itu tadi weather. Okey, yang ni gambar-gambar orang lah untuk anda tadi kan sudah sediakan di dalam untuk Facebook. Okey, ini untuk alam. Okey, alam ni ialah mungkin anda mau tidur dan esok pagi anda mau pergi kerja, mau pergi sekolah, mau pergi situ, pergi sini, macam-macam janji nak pergi kan. So ini anda boleh set alam. Okey, saya nak tunjukkan macam nak gunanya. Anda install sendiri, anda guna sendiri kerana saya tak ada masa untuk berbeza dengan ni. Okey, itulah alam. Okey, untuk news, jika anda mahu still nak update hari-hari anda punya news and everything semua kat sini, anda boleh update di sini, anda boleh subscribe and everything. So anda boleh put satu ni semua sekali apa yang anda subscribe anda boleh tak di sini. Nampaknya loading dia agak lambat pasal malam ni connection agak teruk. So anda boleh cuba nantilah. So kita balik semula ke Metro Desktop. Okey, ni adalah game. Okey, ni not space. So anda boleh letak note, maybe apa benda anda gunakan untuk esok and everything lah kan. Okey, macam-macam lagi di sini. Okey, macam ni adalah game piano. Piano actually game. So masuk saja. Anda boleh main piano, mungkin anda tak ada masa nak keluar-keluar untuk main piano atau nak belajar piano. Anda boleh main piano di dalam PC anda sendiri. Itu dia. Nampak suara bunyi tu. Okey, inilah check ataupun game chess. Satu dalam masa lainnya. Okey, yang lain ni anda boleh check sendiri. Okey, jika anda mahu search kan, kerana mungkin anda tak tahu, jika anda masuk ke desktop, anda tak nampak apa button untuk search everything. Anda just masuk balik ke Metro Desktop ni, anda just type. Okey, anda nak cari apa? Komputer. Type COMPUTER. Okey, anda nampak di sini komputer, right click dan ada tanda right di sini, maksudnya anda sudah jumpa, ada tanda right dan anda boleh pin di sini. Dan anda kembali ke Metro Desktop dan anda akan nampak komputer di sini. So maksudnya jika anda nak cepat masuk, aja pin anda apa saja ikon yang anda mahu dan dia akan kembali ke Metro Desktop dan anda boleh masuk saja seperti inilah. Tu dia akan masuk ke desktop sini. Okey, senang saja kan, dia akan kira cepatnya agak cepat. Okey, masuk semua ke sini. Okey, Metro Desktop. Okey, apa benda lagi kita nak letak? Okey, document. Ada tak document? Tak ada. Tak ada, tak apa. Kita letak notepad. Okey, notepad. Dan anda juga boleh pin di sini. Kembali semula ke Metro Desktop dan akan nampak itu dia notepad. Contohlah macam tu kan, senang je. Kalau anda nak remove, senang saja. Dah klik juga, unpin, dia akan hilang. Unpin juga akan hilang. So benda-benda macam ni banyak sangat benda-benda yang anda boleh pin di sini. So jika banyak sangat, dia akan boleh ke sini lah, sampai ke sini. Banyak sampai ke sini lah dia. Itulah dia. Jadi anda boleh gerak-gerak kiri kanan macam tu. Okey, saya terbaca lah kenapa dia buat macam ni. Sebenarnya ialah dia menggunakan macam Windows Mobile. So dah ada ikon-ikon seperti ni. So Microsoft buat ialah seperti Windows Mobile. Saya tak tahu, saya tak pernah ada Windows Mobile. Dia kata ialah ini lah hampir sama dengan Windows Mobile. So nampak macam lawa, tapi macam bagi saya dia agak pening lah, pasal banyak anda perlu ke desktop. Lepas tu anda nak masuk ikon mana-mana yang anda suka, anda masuk pula ke Metro Desktop. So dia mengambil masa juga kot. Tu dia. Apa-apa saja yang anda pilih, anda boleh lekatkan di Metro Desktop ini. Okey, kita kembali semula ke desktop. Okey, saya ingin tunjukkan Task Manager. Okey, Task Manager dia masuk seperti ni ya. Okey, Task Manager dia adalah baru dan memang 100% baru, tak sama dengan Task Manager Windows 7. Ialah Windows 8 punya Task Manager. Okey, ada processor, performance, application, services, details, users, startup, everything. Banyak sangat yang ada. Anda boleh pilih sendiri. Memang banyak. Saya tak nak mahu banyak sangat cakap pasal ni. Anda boleh tengok sendiri. Anda harus install anda punya Windows 8 dan boleh cuba. Okey, apa saja yang anda gunakan saja. Biasalah benda-benda ni bukannya free kan, bukannya susah, bukannya mudah nak cari benda-benda free dari Microsoft kan. Anda boleh install sajalah apa yang anda suka di situ. Okey, saya rasa itu sahaja mungkin yang tunjukkan kot. Saya rasa tak banyak sangat yang ada perbezaan di sini. Cuma pastikan jika anda menggunakan Windows 8 ini ataupun Windows Developer Preview ni, pastikan anda mempunyai requirement yang cukup, kerana saya rasa saya sudah set paling low pun PC agak lagging. Mungkin tak tahu, mungkin saya punya hardware sudah lama kan.
Jadinya anda haruslah mempunyai hardware yang okey untuk running Windows 8 ni lah kan, seperti yang ada di dalam Windows Developer Preview ni. Dia akan tunjukkan requirement apa yang perlu lah kan. Okey, sementara itu saya akan tunjukkan version IE ataupun Internet Explorer yang sudah berikan di dalam Windows 8 ini. Anda boleh masuk di sini. Okey, About Internet Explorer ialah menggunakan Windows Internet Explorer 10 version 10, iaitu version yang paling latest sekali. Okey, memang barulah, saya pun tak lagi kata tu try lagi Windows ataupun Internet Explorer ni, just try sikit-sikit saja. Anda boleh try, anda boleh install. Untuk install Windows 8 ni, jika anda pernah install Windows 7 ialah serupa, memang 100% sama seperti Windows 7 punya install. Jadinya tidak susah lah, just tekan saja ikut arahan dia. Okay, next and next. Lepas tu bolehlah masuk Windows 8 ini. Okey, dia amat mudah lah kan. Memang agak berbeza lah dengan Windows 7 kerana ada Metro Desktop seperti ini. Memang dia agak pening, tapi lama-lama anda boleh biasakan lah benda-benda macam ni. Okay, sebenarnya di luar sana sebenarnya ada tweak ataupun ada orang membuat something software yang boleh disablekan Metro Desktop ni. Tapi bagi saya, jika anda mahu mahir untuk menggunakan Windows 8 ni, saya rasa tidak perlu disable lagi lah. Anda boleh gunakan, dan jika anda sudah power everything semua, bolehlah try. Okay, dia lawa sikit lah, gerak macam ni, dia macam stick page lain, macam buku kan, cuma tak lawa lah. Apa lagi saya tunjukkan di sini. Okay, di sini jika anda mahu log off, log, anda boleh tekan di sini lah, di situ. Dan jika anda mahu kembali, yang penting anda harus ingat, jika anda mahu kembali ke Metro Desktop, anda haruslah tekan button Windows ataupun button Windows di keyboard anda, dengan kembali ke anda punya Metro Desktop yang color hijau ni. Saya tak pasti sama ada benda ni akan ada color lain, theme lain ke apa, tak tahu, pasal ni dalam peringkat beta, so tak ada yang, mungkin function tak full lagi. So yang pastinya anda boleh buat main lah benda-benda macam ni, boleh main game, memang macam-macam lah anda boleh guna. Dan saya ada terbaca Windows Developer Preview ni adalah boleh digunakan sehingga 2012, tak ingat, saya tak pasti bulan berapa, tapi dalam 2012 dia akan expired. So benda-benda macam ni akan cepat habis lama-lama. Benda free kan, benda free tak akan selamanya free, so akan expired juga kan. Itulah dia. Saya rasa itu saja yang saya ingin tunjukkan Windows 8. Minta maaf kerana saya tidak dapat mungkin explain lebih lanjut. Saya pun tak pandai saya nak guna benda-benda baru lagi, so just preview saja apa yang saya nampak untuk kali ini. Okey, kepada anda yang di luar sana, haruslah cuba Windows 8 ini kerana ialah amat menarik, dan juga haruslah mempunyai requirement PC yang agak baik untuk running Windows 8. Okey, diharapkan semua di luar sana yang mencuba sehingga berjaya. Okey, semoga itu. Kita jumpa lagi di masa akan datang, dan selamat mencuba. Bye bye.